2020. Semalam, agak menetihkan. Mira dan aku spend time bersama. Melukis di pondok kecil. Mira, kawan yang aku baru kenal melalui minat yang sama. Tapi, aku tak tahulah kenapa. Every time aku dengan Mira, hati aku berdegup laju sangat. Senyuman aku pun makin lebar bila ada dengan dia. Mata aku ni sangat asyik melihat muka Mira. Aku tak tahulah kenapa. Aku selalu sangat nak tahu tentang keadaan Mira. Perasaan dia. Perasaan ini agak kompleks bagi aku. Tapi, apa yang aku tahu, aku gembira sangat bila Mira ada dengan aku. Cik, Cik Mira ya? Ya, saya. Saya owner rumah ni. Oh, ya ke? Besar juga rumah ni. Besarlah juga. Dulu ada pemuda yang tinggal kat sini. Lepas tu dia meninggal sebab ada penyakit kanser. Oh, ya ke? Lepas tu rumah ni dibiar macam ni je ke? Nampak gaya macam tu lah. Tapi saya dah kemas-kemas sikit. Nah, ni kunci dia. Okay, so nanti kalau ada apa-apa boleh kontak saya ya. Baik cik, terima kasih. Okay. Lebih tua dariku, harap sabar menunggu kepulanganmu, ku tunggu. Bukan maksudku mendiam, tiada niat menyimpan dendam. Hakikatnya rindu yang mendalam. Jalan ini kan membantu. Hari esok siapa yang tahu. Kata ibu dengar saja, cerita hanya kita berdua. Pagi yang gelap kini sudah. Habis pun angkat kotak-kotak ni. Berat pula tu. Pagi yang gelap kini sudah terang. Aku adikmu dan engkau abang. Ingin ku ulang ke masa dulu. Tak akan putus hubungan kita. Tarik nafas lega karena aku tak apa-apa. Jalan ini kan membantu. Kenangan pahit perlu dilupakan. Sejak bila ada phone kat sini? Hello, siapa di sana? Mira, jangan lupakan aku. You promise me.
Tak mungkin tu dia. Kau ni siapa sebenarnya? You know me, Mira. Bilik belakang, Yari warna biru. Nanti kau akan tahu semua benda dari situ. Sekejap. Ni, masa bila ada bilik lebih ni? Jun 2021. Aku boleh merasakan malaikat maut berada di hadapan pintu. Aku tak pasti jika ada hari esok untuk aku. Kesihatan aku semakin teruk. Penyakit kanser otak tak umpat. Aku tak sangka akan merebak secepat ni. Banyak lagi benda yang aku nak lakukan dengan Mira. Esok merupakan hari jadi Mira. Kau kata colour favourite kau pink kan? So, aku harap sangat kau suka dengan hadiah yang aku bagi. Andai tiada lagi hari esok, aku ungkapkan semua perasaan aku kat dalam diari biru ni. Bahawa perasaan aku terhadap kau adalah sangat tulus dan benar dari sudut hati kecilku. Selamat hari jadi yang ke-19. Aku cintakan kau tahu, Mira. Bodoh lah, Rafiq. Aku suka kau dah. Sebab tu ke kau tinggalkan aku? Kau tak datang hari jadi aku? Aku tunggu punya lama, tahu tak? Mungkin kau lupa. But now tell me, macam mana aku nak lupakan kau? Hai Mira. Aku minta maaf tau sebab aku tak bagi tahu kau pasal kondisi aku. Aku tahu salah aku. By the way, kau suka tak birthday present yang aku bagi kat kau tu? Aku tahu lambat. Sorry. Suka. Aku suka sangat. Thank you. Ingat, selagi engkau masih hidup, aku akan sentiasa dengan kau. Apa pun keputusan yang kau buat, aku akan tetap sokong kau. Tapi, bukan lagi dari segi fizikal. Tak apa, aku tahu engkau boleh buat.
walaupun tanpa aku. Sebab tu Mira yang aku kenal. Macam mana kalau Mira yang kau kenal tu bukan Mira yang kau kenal lagi dah? Aku tak tahu, Rafiq. Aku tak tahu macam mana nak move on dari hidup tanpa kau. Mira, live your own life. Hidup untuk diri kau. Hidup ni terlalu singkat untuk kau sia-siakan. So, Mira, hidup. Teruskan hidup. Buat benda yang kau suka. You only live once. Betul. Aku tak boleh teruskan macam ni. Aku kena teruskan hidup. Tapi, kalau aku lepaskan kau akan hilang. Tak apa. Kau kan masih ada. Masa kau belum tamat. Masa dah suntuk, Mira. Ingat, you are my first and last love. Kau akan sentiasa ada dalam hati aku. Selamat tinggal, Mira. Selamat tinggal, Rafiq. Hujan lebat mencurah kini, bagaikan tiada henti. Kaulah laguku, kau irama terindah, tak lagi ku dengari. Kau pergi, You are the only one I long for.